gratis satu. Dua harganya 150 rial. Ringgit boleh, Anwar Ibrahim boleh, Mahdi boleh, Madani boleh, Sanusi boleh. Masya Allah, Masya Allah. Apa khabar? Baik. Selamat datang di Abu Bakar Al-Amudi. Umrah makbul semua insya-Allah. Amin. Amin. Kiswah Kaabah dua, kiswah Kaabah di dalam, kiswah Kaabah di luar. Ini kiswah Kaabah di dalam, ini kiswah Kaabah di luar. Ini kunci Kaabah, ini kunci Kaabah replika sama asli. Asli kunci sama famili Bani Shaybah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di Malaysia? Ya. Malaysia. Apa enak bagus. 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 Malaysia bagus. Ya, bagus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Faza Update. Channel yang membawakan kisah-kisah menarik, inspiratif dan penuh makna dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang lelaki Arab bercakap dalam bahasa Melayu, bukan sekadar fasih, tetapi cara penyampaiannya membuatkan ramai orang terdiam dan berfikir. Apa sebenarnya yang membuatkan kata-katanya begitu memberi kesan? Jom kita kupas bersama. Saya dekat Yusof Bay nombor 3, kedai nombor 3. Jumpa brother ni, tapi dia boleh cakap Melayu. Apa khabar? Khabar baik. Jangan, tapi kita nak test, boleh cakap Kelantan tak? Boleh cakap Kelantan? Bestseller. Arabic. Food. Nadir ni, dia punya wife orang Sarawak tapi dia kerja kat Dubai. Siapa nak datang Dubai, nak cari perfume, boleh cakap Melayu, datang ni kat Yusof Bay. Nanti saya beritahu dia punya location kat mana. Jumpa Nadir. Kita beli sebelah botol perfume. Harga asal dia 1039 dirham. Tapi kita dapat diskaun 5%. So, siapa yang nak perfume tu, komen kat bawah. Saya ada 2 hari lagi kat sini. Jangan lupa follow. Kalau korang datang Madinah, jangan lupa pergi kedai Ahmad Al-Baq. Sebab apa, dekat sini dia punya kurma memang nombor 1. And then dia ada kacang-kacang yang sangat best. Okay, salah satu kacang yang kalian suka adalah ni dia. Kacang ni apa ya? Ini jagung, kismis hitam. Ini kacang bijan campur madu. Ini kacang kuda. Ini kacang pistachio. Ini gajos. Okey, ini salah satunya Pak Arab yang boleh cakap Melayu. Alhamdulillah. Bagi tahu location kedai. Ini kedai Ahmad Bab dekat pintu 326. Straight datang sini bawah hotel Ahmad Ile. Kalau you masuk location, saya ada location kedai Ahmad Bab. Yang penting semua murah-murah. Semua. Harga adik-beradik. Datang sini janji harga murah insya-Allah. Okey. Ini kedai Ahmad Bab yang punya kawan jin lah. Tunjuk. Coklat 20 jenis semua campur pilih sendiri boleh. Baru-baru. Okey, semua coklat ada campur-campur kat sini. Yang penting murah. Beli. Okey korang jangan lupa dah Saleh Shopee for that. Sini. Dan dia boleh post ke Malaysia. Boleh post ke Malaysia kan? Berapa kalau postage? Ada post barang, ada post zam-zam. Semua ada insya-Allah. Jangan risau. Tukar wang sini boleh juga insya-Allah. Ini kedai Ahmad Al-Bab yang punya kawan jin semua ada, jangan risau. Okey. Syukran. Balik macam mana ni? Ambut. Tolong hantar sekali ya. Boleh. Ada taksi free, saya hantar semua jemaah naik taksi balik hotel. Kalau mau datang sini mau tambah, boleh juga. Tambah saya ambil taksi, datang sini shopping, habis shopping balik hotel free. Kalau ada orang datang bukan titim tiram saja, semua orang datang sini insya-Allah shopping, hotel jauh saya ambil taksi, hantar hotel free. Ini kedai Ahmad Al-Bab yang punya lah, number 1. Amin. Sekali. Hai. Apa sedap? Ini sedap. Sedap apa? Sedap dakwah. Sedap dakwah Ini parfum, ini murah. Okey, jumpa lagi. Okey. Bismillah. Makan. Apa dia? Makan. Apa ini? Bahlul Yaman. Bahlul Yaman. Bahlul. Ya. Bahlul. Takutlah nak makan bahlul. Bahlul mantap. Bahlul mantap. Nak aku ambil lah. Waalaikumsalam. Jokowi. Berapa ni? Berapa? 10, 20, 30, 40, 50. Masya-Allah. 10. Ini aja lah. 10. Itu yang 50 aja. Ini 50. Ini yang 40, 30 cukup. 50.
10 realan. Assalamualaikum. Masya Allah di Arab anak kecil pintar jualan. Terima kasih. Enggak 50 Jokowi. 50 rial. Di mana ini? Real. Madu. Madu. Indonesia, I love you. Coba kacang dulu. Halal. Halal. 10. Bagus. Bagus. Halal. Ini 10. Ini 10. Ya. Mana 20? Oke. Madu. Jadi. Oke guys, buat kalian. Harga cokit. Ini apa? Ini ambar Maryam. Meriam. Ini kurma Nabi. Ini ambar Maryam. Rasa makan percuma. Ini berapa 1 kilo? Ini sekilo harganya 30. Aku orang baik kasih 25. Woi, 25. Iya, aku orang Kelantan. Orang Kelantan kasih murah lah. Oh, cantiknya awak. Nama siapa? Sofia. Sofia asal mana? Afghanistan. Afghanistan. Sofia pandai cakap Melayu? Cakap Malaysia? YouTube. Oh, YouTube. You have a YouTube. You popular di TikTok kan? Your TikTok apa nama? TikTok tak ada? IG. You ada Instagram. You follow my Instagram. Follow lah. I follow you, I follow me. I follow you, you follow me. Oh, berapa umur? 11 tahun. Tasbih 10 biji 10 rial. Okay. Jual apa? Jual tasbih. Berapa? 10 biji 10 rial, satu kad 10 rial. Ya. Cakap bereh boh. Bereh? Boh. Bereh boh. Comel. Apa yang menarik dalam kisah ini bukan hanya tentang seorang Arab yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu, tetapi bagaimana dia menyampaikan kata-katanya dengan penuh penghayatan. Gaya percakapannya mungkin kedengaran berbeza, intonasinya, lenggok bahasanya, malah cara dia memilih perkataan. Semuanya memberikan satu rasa yang unik. Namun di sebalik keunikan itu tersimpan mesej yang sangat mendalam. Dia tidak bercakap kosong. Setiap ayat yang keluar seolah-olah membawa nasihat tentang kehidupan, tentang sikap manusia dan tentang bagaimana kita seharusnya melihat dunia dengan lebih bijaksana. Lebih menarik lagi, reaksi orang di sekeliling jelas menunjukkan rasa kagum. Ada yang tersenyum, ada yang terpaku dan tidak kurang juga yang benar-benar terkesan dengan apa yang disampaikan. Ini membuktikan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah jambatan hati. Walaupun dia bukan penutur asal, keikhlasan dan kesungguhan dalam menyampaikan mesej membuatkan kata-katanya lebih menyentuh jiwa. Kadang-kadang, kita yang sudah lama menggunakan bahasa sendiri pun belum tentu mampu menyampaikan sesuatu dengan begitu berkesan. Tetapi apabila seseorang belajar dengan hati, memahami budaya dan bercakap dengan penuh kejujuran, itulah yang membezakan. Bila Pak Arab Dabola Kakap Melai Bilai. Gratis satu. Dua harganya 150 rial. Ringgit boleh Anwar Ibrahim, boleh Mahdi, boleh Madani, boleh Sanusi, boleh Masya Allah. Masya Allah. Kita juga menyediakan Al-Quran Cetakan Malik Fahd Madinah. Ini bisa kita wakafkan, boleh kita wakafkan dengan mandirian kita. Yang mau wakaf boleh ke kasir, dibayar menyewakan kita dengan gratis ke Masjid Al-Haram di Kota Mekah Al-Mukarramah. 150 rial, kalau 3 150 rial. Silakan ibu wakaf silakan. Masuk dalam, selamat datang, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Harap-harap saya hadap sini. Ayo jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Selamat datang di Abu Bakar Al-Amudi. Umrah makbul semua insya-Allah. Amin. Amin. Kiswah Kaabah dua, kiswah Kaabah di dalam, kiswah Kaabah di luar. Ini kiswah Kaabah di dalam, ini kiswah Kaabah di luar. Ini kunci Kaabah, ini kunci Kaabah replika sama asli.
أصل كل شيء سما فاميلي بني شيبة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسرى ابن عباس إني فوتو بنت كعبة زمن دولو. أصلي بنت كعبة داري ماس، أصلي بنت كعبة داري ماس داري حرب. You can copy model. أيوة model كمان. Lihat sini, ini kunci makam Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ini foto 3D Hajar Aswad sama ni bagus. Mana habis kamera foto Hajar Aswad? Kamera sini kakak boleh? Tanah campur air Sabartini jari bata batu. Ya batu bata. Ya ini tanah liat, ini all tanah liat zaman dulu semua. Okey, apa ini? Ini kambing. Tempat air, tempat susu. Ada ini kulit kambing. Ya bahasa Arab girba. Okey, semua bahasa Arab apa? Girba. Ya mantul. Mantul. Apa kabar tuan? Kabar baik. Siapa namamu? Indonesia di mana? Malaysia di mana? Bagus, sampai jumpa. Ada di Malaysia. Mari. Ada Malaysia di mana? Mari sini. Ada di Malaysia? Ya. Malaysia. Apa enak? Bagus. Malaysia bagus. Ya, bagus. Mudah-mudahan umrah makbul. Amin. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Kau yang cakap, tadi aku yang cakap sama kau. Orang? Orang apa? Orang Sabah kau ini kan? Iya. Di mana kan Sabahnya? Sempurna. Di kampung sudah nih. Dah. Oh, ini kadang Sabah. Ini orang sempurna ya guys, orang sempurna bilangnya. Kalau ada buah jangan juga bagi tahu dia orang. Oke. Oh, mari kita ke Yasin nanti. Indonesia boleh, Sabah boleh, semua boleh ya? Apa saja boleh bakal kau. Nak. Ya faham ini? Ya mantap bro. Ya zaman dulu zaman Rasulullah ini Zamzam. Pas now ada ini replika. Ya ada ini gudang makanan, store. Ya atas rumah Arab zaman dulu tempat penjaga. Ya ini security room, guard room. Ya faham ini? Ya mantap bro. Mantap bosku. Ayan sab bersama grup. Ada ini jerami. Ini tanah. Jerami sama tanah campur air. Sabartini jari batu bata. Ya ada ini tanah liat ini. Oh tanah liat zaman dulu semua. Okey. Apa ini? Tempat minum air. Ya masalah mantap ini. Ya ini tempat air, tempat susu. Ya ada ini kulit unta. Ya bahasa Arab girba. Okey semua bahasa Arab apa? Girba. Ya mantul. Mantap betul. Ada ini dapur. Kacang kebun. Tempat makan Arab zaman dulu. Bahasa Arab mata'am. Ya mantap. Ada ini kedai. Ya kedai jembagan zaman dulu. Ada ini bahasa Arab bagala sama minimarket. Ya bagala mantap bro. Ada ini Max Badan zaman dulu. Bahasa Arab haddad. Ya ini sama Nabi Daud alaihi salam zaman dulu. Okey. Faham? Ya mantap. Okey, kopi bahasa Arab kahwa. Ya mantap. Sebagai penutup, marilah kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Pertama, jangan pernah memandang rendah kemampuan diri atau orang lain. Siapa sangka seorang yang datang dari jauh mampu menguasai bahasa kita dengan begitu baik, malah memberi inspirasi kepada ramai orang.
Kedua, belajarlah sesuatu dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, bukan sekadar untuk pandai, tetapi untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang paling penting, gunakanlah bahasa, apa jua bahasa sekalipun, untuk menyebarkan kebaikan, nasihat dan perkara yang memberi nilai kepada masyarakat. Semoga kita semua dapat menjadi insan yang lebih baik, bukan hanya dalam percakapan, tetapi juga dalam tindakan. Terima kasih kerana menonton di Faza Update. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik seperti ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.